Okey, berkenaan isu peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional. Isu ni bermula daripada tekanan dalam Parti Bersatu itu sendiri. Tekanan dalaman dari Parti Bersatu, pergolakan dalam Parti Bersatu, di mana kita lihat ada pihak dalam Parti Bersatu sendiri mendesak suruh letak jawatan. Dan berikutan tu isu ni ada sangkut paut dengan di Perlis Perlis di mana pertukaran Menteri Besar Perlis. Dan isu tersebut kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah letak jawatan letak jawatan. Apa yang kita lihat hari ini, peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional menguntungkan kerajaan Pakatan Harapan. Ini yang kita dapat lihat, di mana pada PRU lepas kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin beliau berjaya menarik perhatian pengundi-pengundi Melayu terutamanya, sehingga Perikatan Nasional dapat lebih kurang 70 lebih kursi parlimen mereka telah menang pada PRU lepas. Ini yang kita lihat. Apabila Muhyiddin letak jawatan, saya yakin sangat dan saya ucapkan tahniah kepada PMX. Saya yakin PMX ni akan kekal lagi satu penggal sebagai Perdana Menteri Malaysia pada PRU akan datang. Ini yang kita lihat. Walaupun kita lihat Yang Amat Berbahagia Tun M wujudkan payung besar, bersungguh-sungguh wujudkan payung besar. Dan apabila pemuda UMNO termasuk NGO Islam sebelum ni memang pro payung besar, mereka syorkan kepada Setiausaha Agong Malaysia UMNO supaya muafakat nasional diwujudkan semula. Dan dalam isu ni kita lihat, kita pun keliru. Bukan kita je, rakyat pun keliru. Tun wujudkan payung besar. Payung besar di bawah tu ada NGO Islam. Bila NGO Islam sendiri syorkan kepada UMNO, Setiausaha Agong UMNO, supaya muafakat nasional diwujudkan semula, adakah NGO Islam ni masih duduk bawah payung besar Tun, ataupun mereka mula sokong UMNO supaya bersatu dengan PAS dan parti-parti lain untuk tubuhkan kerajaan pada masa akan datang. Artinya maksud mereka adalah penyatuan orang Melayu. Dan usaha Tun kita lihat makin lama macam gagal, di mana walaupun wujud payung besar, tapi hari ini kita lihat NGO pro-Islam, NGO Islam yang pro sebelum ni di bawah payung besar, mereka dah mula beralih arah kepada muafakat nasional. Jadi sampai bila kita nak wujudkan penyatuan orang Melayu? Itu Tun cuba telah wujudkan payung besar, nak menyatu padukan orang Melayu. Dan tiba-tiba pula NGO yang NGO Islam yang pro payung besar pergi jumpa UMNO supaya wujudkan muafakat nasional. Adakah mereka tak yakin dengan payung besar? Ini yang kita kurang faham. Ramai juga tanya saya, kan? Jadi dalam perkara ini kita perlu clear cut. Sebenarnya kita nak menyatukan orang Melayu di mana? Di bawah payung besar ke? Di bawah muafakat nasional ke? Di bawah Perikatan Nasional? Ini yang kita nak tahu, yang jelas. Matlamat tu perlu jelas. Kalau tak jelas, dia akan masih berpecah-pecah, akan menguntungkan Pakatan Harapan. Ini yang akan berlaku. Jadi dalam perkara ini saya lihat selama ni apa yang Tun usaha ni akan gagal. Apabila kebanyakan NGO ni mereka jumpa UMNO dan mereka nak wujudkan semula muafakat nasional. Ini pendapat saya lah. Ya, payung besar kita lihat ini dah macam bocor lah. Payung besar yang kukuh tu dia macam dah bocor sikit.
Kan, apabila gabungan NGO Islam dalam payung besar ni mula syorkan kepada UMNO bersatu, kita menyatukan orang Melayu bawah Muafakat Nasional, sedangkan sebelum ni Tun yang usahakan ni semua. Dan ini yang hari ni orang Melayu keliru ni, payung besar ataupun Perikatan Nasional. Hari ni pula PAS kata dia akan menerjui Perikatan Nasional untuk penyatuan orang Melayu. Jadi yang mana satu ni? Artinya masih berpecah. Nak menyatukan orang Melayu bukan senang. Dalam situasi sekarang kita lihat, di mana PMX ni bertindak bijak dalam isu politik sekarang. Hari ni kerajaan PS ni, mereka dah macam dah stable. Kita mungkin nampak kita boleh jatuhkan mereka bila-bila masa. Sebenarnya susah nak jatuhkan. Walaupun UMNO kata akan keluar daripada kerajaan perpaduan, akan bersatu dengan PAS dan sebagainya, dan dia jadi satu tanda soalan yang besar apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Adakah apabila UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, adakah bersatu akan pergi duduk bawah kerajaan perpaduan? Ini satu tanda soal besar ni. Ini yang kita perlu faham. Jadi dalam isu penyatuan Melayu ni, pilihan raya tinggal lagi 2 tahun je. Paling lewat 2 tahun je. Adakah dalam 2 tahun ni orang Melayu boleh bersatu? Ini yang kita nak tahu. Saya yakin kalau masih tak bersatu, pada PRU akan datang, orang Melayu mungkin tak akan keluar mengundi. Ini yang akan berlaku.